Yesus ke dalam dunia, nyatakan kasih-Nya kepada orang sesama yang hidup merana. Setia, tulus dan benar, dipimpin firman Tuhan, dan oleh Roh-Nya yang kudus diberi pembaharuan. Di sudut-sudut dunia disuruhlah pergi, membangun serta membina berdasarkan kasih. Setia, tulus dan benar, dipimpin firman Tuhan, dan oleh Roh-Nya yang kudus diberi pembaharuan. Setia, tulus dan benar, dipimpin firman Tuhan, dan oleh Roh-Nya yang kudus diberi pembaharuan, dan oleh Roh-Nya yang kudus diberi